Apakah 5 penyesalan terbesar manusia bila di hujung usia dia nanti? Ada satu buku saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Buku ni bagus. Buku ni tajuk The Top 5 Regrets of the Dying, A Life Transformed by the Dearly Departing. Ada seorang penulis, dia ni dulu dia adalah jururawat. Dia ni menjaga ward paliatif. Dia misi dekat hospital. Dia jaga paliatif. Paliatif ni pesakit-pesakit yang sedang menunggu mati. Orang ni nak mati bila-bila lah. Jadi dia jagalah. Nama dia Bronnie Ware, perempuan, orang Australia. Buku ni terjemah lebih daripada 32 bahasa. Bagus buku ni kalau tuan-tuan baca. Nak tengok, dia tuliskan tentang apakah penyesalan terbesar orang yang nak mati. Orang pesakit tu memang doktor sebutlah, awak ni lagi 3 hari ni, lagi 3 hari begini kami tidurkan je. Jadi dalam masa 3 hari tu dia akan bercerita kepada jururawat ni, cerita-cerita dia apa hak dia menyesal dalam hidup. Jadi jururawat ni dia tulis semua orang ni punya penyesalan-penyesalan. Dia terbit buku ni tahun 2011. Apakah 5 penyesalan terbesar manusia bila di hujung usia dia nanti?